Dia jadi ejen, ada daftar exam. Lepas tu dia jadi ejen dan validate, dia dapat balik yang dia bayar untuk exam tu. Okay. Dah tunggu sampai 30 November lah. Dia akan 30 November. September ni lah. Oh, yang ni rekrut ni aku lupa dah ni. Yang ni kena bawa apa tu? 5,000 lah. Ni dia bagi banner. Oh, sampai 30 di September. 3 bulan lah. Hari kena bawa apa dah? Satu rekrut dah validate. Oh. Akan dapat banner yang ada muka hang. Tengok kau tu tau. Dah banner ada muka ni. Tapi boleh lah kita nak buat apa tu, buka office dia kan. Susun kan? Okay. Susun dan nampak. Lepas tu kalau ni untuk direct unit dapat 5 dapat 5 banting. Wah, banting tak syok ni. Banting tu. Yang tu jangan. Yang boleh. Yang kali. Dia lagi lah. Beri sustain motion. Sebelum minggu tu mesti tiap bulan. Lagi lah. Tak ada. Ni legasi 100 lah. Ya, legasi 100 ni memang boleh mudah untuk buka bicara. Macam tadi apa yang aku buat, aku tidak release tu bukannya kau tu. Sorry kak, saya aktif dia lah. Tak faham. Boleh biasanya. Kau ada lagi medical card, ada lagi insurans ataupun tak kafu daripada pensiun ataupun BSN. Kalau tak ada, saya ambil dengan GE. Bagus kan, Alhamdulillah. Sebab lah ni kami bagi tengah bercuba. Aksiden 3 hari ke atas dapat RM50. Aksiden dah masuk hospital 3 hari ke atas dapat RM50. Meninggal dunia disebabkan aksiden dapat RM10,000. Lepas tu meninggal dunia public transport dapat RM20,000. Yang ni memang kena cuma tak kena bayar apa. Tapi dia cover 100 hari je. Boleh lah nak buat. Lepas tu dah buat dah dapat detail. Tanya tak beda lagi. Tengok benda apa yang boleh tag kan, dia dah dekat dah. Dari dekat dah aku tanya dah bayar apa 300 sebulan. Ambilkan GE yang kau boost kat apa analis tu lah. Umur orang? Umur lahir tahun 97. Udah ni. Okey, lepas tu tak kahwin lagi. Okey, aku tertarik himbah. Rasa dalam medical card tu mesti dah ada himbah silan. So apa yang kau nampak dah, okey. Macam sekarang ni kita tengah ada produk baru. Produk ni tak kahwin lagi kan, nanti kahwin akan dapat duit. Satu anak dapat duit. Yang pun lah. Lepas tu pencen dapat duit. Dia apa tu lah, untuk wanita lah. Lepas tu kalau dia sakit wanita, contohnya kena breast cancer dan kena buang breast. Lepas tu kami akan bagi duit untuk buat bedah plastik untuk buat breast. Lepas tu dia cover juga untuk cancer ovary. Lepas tu dia cover juga untuk IVF. Yang ni semua medical card tak ada. Medical card tak ada dan yang ada critical illness pun tak cover benda ni. Ini khas untuk wanita sahaja. Boleh tak saya nak bagi quotation? Boleh. So pergi? Tak bagi lagi? Macam mana lagi? Pergi. Harga dia apa? Harga dia? Aku tak kira lagi. Estimate? Pasal 60 ni. 29. 29 kalau bagi 50,000 dalam 80. 80 ni? Pekerjaan. Dia kerja farmasi. Dia apa pun dia kedai belakang tu. Farmasi Aralis punya. Okey. Budak tu kah? Dia kerja farmasi Aralis ni. Budak tu kah? Oh yang ada kedai ni berapa orang juga. Tak, kami rotate 3 orang. 3 orang siapa yang duduk farmasi, siapa yang duduk sini.
Oh, farmasi sekali kat sini ya. Mas sekali ni ada farmasi punya. Dia orang ni apa sih ya? Benda-benda macam meruncit punya. Tapi Aurelis punya Aurelis. So dia boleh bayar 309 kan. So kalau tambah benefit ni untuk dia okey kan. Oh, kok tu rumah awak dia betul-betul budak tu. Bulat-bulat sikit kan. Selalunya Cina ada juga orang lama kan. Tak, Cina tu susu. Dia tu. Memang yang jaga tu ni. Susu. Cak kentang. Apa nama? Weh, tadi hampir produk tu lah. Saya kata gambar tau. Tuan. Asyik kau tak ni. Aku hantar aku biar anak aku ke 12.45. Untuk hantar anak aku kat rumah tu bayar 3 pula. Oh, aku balik-balik sorry. Satu suku aku pergi depa tu Abalan Mai. Aku ajak Abalan Mai tu ni tu. Betul apa aku ajak cakap nak ada approach lah. Aku tunjuk macam mana aku buat lah. Dia nak tak sebab ajak ya dia. Dia kata aku ajak tak, tapi tak buat. Dia rasa susah tau nak cakap dia complicated. Mungkin dia kuasa. Mungkin dia sebab dia pun tak tahu produk ni. Macam aku tahu nak attack mana. Satunya aku printing kali ni kosong. Aku dah bawa masuk ke file apa sama ya. Buat dia boleh gambar. So benda ni boleh guna. Okey, yang detail hang kita tu, yang tu dah dapat daripada mana? Sebab itu aku dah tanya tak beritahu pun detail tu. Untuk anggur tu. Anggur. Anggur sebenarnya aku tak pernah jual, tapi aku tak dah dapat duit apa-apa tu kan. Tapi yang detail yang betul-betul yang tu memang kena tengok direct life code kan. Detail anggur. Dah lah, ada siapa yang buat dah apa ni? Pokok ni ada copywriting dia ke? Tak ada SAP dah. Sebab itu aku ambil sebiji-biji yang bagi yang sebab ada budak ni nak ambil yang kata kahwin dapat tu kan. So lawan ni masalah dia aku dah jawab dah anggur tu. Dan lawan ni tak ada pun aku nak buat ni. Tak ada pun. Dalam Nak buat apa certificate tu lah. Aku dapat dah bagi kat aku tak mau. Apa nak buat mobility tak ada. Dalam mobility dah tak ada. Dalam mobility tak ada anggur. Aku rasa orang yang kau approach tu bukan perempuan. Perempuan aku dah check dah. Aku dah selok dah tu. Buka! Ni apa? Ini boleh. Lepas tu dia kata, oh okey memang perempuan. Jing. Anak, sambung lagi tak cash? Tak ada apa. Mau banyak belajar daripada kes klien pun ni kan. Banyak kena baju betul-betul swasta untuk cibai. Tapi tak ada pilihan. Semua apa yang belajar benda tu, kalau nak cari doktor OMF ni maksudnya dia doktor gigi yang rawat trauma ni dia accident lah. Kat Kedah ni tak ada langsung doktor tu. Dia spesialis itulah. Tak, dia saraf. Tapi aku terpaksa pergi Pedah tu sebab aku perlukan doktor tu. Sebab hospital Yan dan Pantai minta doktor tu. Kalau nak pergi swasta kena ada doktor tu. Doktor KMC call apa semata ni, Aurelius call semata ni, Pantai call semata ni, dia pun tak nak terima sebab apa hospital semata ni cakap memang memerlukan doktor tu. Disebabkan tak ada doktor tu, semua hospital private semua tak boleh terima. Kecuali lah KPJ Pedah satu-satunya yang ada. Kalau Pulau tak jauh ya. Kalau Pulau lagi jauh kan, nak kena masuk Pulau kan. So dapat kan ada KPJ Pedah. Alahnya. Tapi Dia tu setan lah, dia tu babi. benda yang tak elok lah. KPJ Pedah tu klien aku sampai tu buat jenis ambulan. Jumpa doktor tu condemn ejen Takafu. Doktor ejen ni makan duit je. Lepas tu kalau duit yang decline, salahkan doktor. Doktor ni makan duit kan, tak ada mak ajar.
Lepas ni kan boleh pakai. Ada kata macam tu. Lepas tu, aku dalam kepala otak orang itu aku tak tahu aku nak fikir macam mana nak bincangkan doktor apa semua kan. Aku dah tanya dah aku punya jurusan badan, aku punya AM. Okay, nak kena buat macam mana, aku dah plan lah pada otak aku, tinggal nak cakap lah dengan doktor. Sampai tu, klien aku kata, jom kita sembang kat luar kan. Doktor ni pasal tak boleh, tak kena sembang ke dia ni. Tak boleh nak cakap ejen, dia kontak pun dia. Dia kata, apa tu ejen, dia pakai duit, tak buat kerja, lepas tu dia bersalahkan doktor. Lepas tu dia tak minta ejen. Dia tak pergi polis. Dia tak pergi. Lepas tu masuk-masuk Dr. Zamzuri, Dr. Neurosurgeon. Salah. Lepas tu lepas tu aku dah kacau sebab dia jadi masalah adalah klien aku ni dia accident. Dia bukan accident. Dia awal bulan Julai tu dia apa sakit dada. Lepas tu pergi pantai SP ada blockage kat jantung. Tapi sebenarnya punca tu bukan daripada blockage tu. Puncanya adalah daripada dia punya usus. Usus dia ada ulcer. Dan bila ulcer tu dia jadi angin ke sampai naik ke dada lah. Tapi dia cek dada okey, cuma ada blockage. So dia settlekan blockage tu, lepas tu buat endoskopi, ada ulcer, lepas tu pergi rawatan untuk ulcer tu lah. Tapi sambil itu dia makan ubat untuk cair darah dah, ubat untuk darah tinggi lah. Mau bagi problem lah jantung tu sebab ubat prosedur. Lepas tu dia follow up kali pertama doktor tu, dia berkata doktor saya kalau makan ubat kan memang saya jadi rakyat, jadi tak boleh buat kerja apa, dia kurangkan dos, doktor kurangkan dos. Lepas tu petang 19 hari bulan tu tiba-tiba ada orang call aku, dia ada pergi 7. Kata saya ni ni Malaysia ada insurans kan, boleh tak cik call HPP ni sebab dia accident. Lepas tu aku call tak dapat, call bini dia tak dapat, call lelaki dia tak dapat. Yang call aku tu pun mungkin bini dia suruh cari tolong lah, cari dekat Facebook ke kat internet, kalau cari Lokman Rashid lah. Sebab aset dua-dua rosak, sudah menang accident, dua-dua lepas dah menang. Tidur je lapan lah. Waktu dia person, lupa nama aku, dia call. Aku nak call tak dapat. Cuma yang aku boleh call balik, aku call orang yang call aku tu balik kan. Aku call dia kata, saya lagi tadi kat rumah. Aku call dia pergi kat hospital kan. PT tu, lepas tu benda pertama aku tanya kan, dia accident macam mana, abang ada lesen ke tak? Lepas tu dia pergi helmet ke tak? So tu lah benda yang tanya lah. Lepas tu Jawapannya apa? Jawapannya dia tahu. Jawapannya yang tahu je tu. Tak pasal nak tahu situasi tu. Dia buat rakaman dia. Yang banyak tak ada. So doktor tu okey, so sebenarnya dia bukan roboh sendiri. Disebabkan ubat dia makan tu, dia bawa motor, dia jadi pening. Dia beritahu pening lah. Pening. Dia beritahu, berhenti lah dulu, duduk tepi tu. Berhenti kan? Tak bagi respon. Itu tiba-tiba roboh pergi. Dia tu dah menang. Sembang juga. Pecah mulut ni. Sebab helmet dia tak ada beza. Pecah. Lepas tu kat sini letak. Lepas tu, kita pantai, dia kata lah ada pendarahan dalam otak lah, jadi stroke lah. Lepas tu, pergi dekat, bila dia transfer pergi kat Pendor, doktor buat CT scan balik, pokoknya dia bukan stroke. Dia cuma ada, kat tulang belakang tu, dia ada disk dia yang retak, crack. Lepas tu dia hipit saraf tu dia kena tangan dan kaki, so dia jadi lemah lah sebab tu. Angkat tu dia rasa, cuma dia lemah. Tadi tak ada masalah ni, fisio settle lah. Mau nak kena check tu kat bahagian muka dia, nak kena buat operation balik.
Sebab ada tulang yang patah yang patah kan. Lepas tu nak jadikan cerita, doktor nak apply GN. Doktor kata, pagi Waris masuk kan dalam emergency zone tu. Doktor kata, ni confirm decline. Doktor kata, ni confirm decline. Ada dua benda. Satu, kalau accident, memang tak ada masalah. Insurans sampai accident tak ada masalah. Tapi dia collapse sebelum accident. Lepas tu yang kedua, doktor mention not wearing helmet. Tak pakai helmet. Bila tak pakai helmet, apa tu lah, violation to law lah. Langgar undang-undang, memang confirm decline. Lepas tu, aku nak cakap dengan simpangan doktor. Lepas tu, apa Waris isteri dia tak boleh jawab. Isteri dia panggil aku. Boleh tak ejen nak masuk? Apa tu baru lah aku jumpa doktor. Okay, so aku nak sembang dengan doktor. Doktor tunjuk lah benda ni kan, doktor explain balik. Lepas tu, apa, aku nak sembang dengan doktor, aku cakap, doktor boleh tak? Ejen ni memang tak tahu apa. Ni referral letter ni doktor dengan doktor je. Yang bagi untuk underwriter tengok, underwriter yang akan putuskan. Ejen tak tahu apa. Macam tak aku kan. Lepas tu aku nak bagi solution lagi, aku nak cakap je. Dia tak. Nak cakap dia tak. Dalam kali aku apa yang aku cakap. Okey baik doktor. Okey saya faham. Tak apalah. Macam mana? Baik. Aku macam tu lah. Tak ada nak buat apa. Lepas tu apa isteri dia tengok aku, tak ada buat apa. Isteri dia nak campak pun tak boleh, kena potong lah. Beritahu saya memang takkan buat apa, saya takkan tolong awak. Kalau saya tolong awak, lagi saya tak boleh jumpa apa doktor. Saya tak tolong awak, saya tak boleh jumpa dah regulation. Tak lagi saya ibarat menipu lah, langgar law lah. Saya tak mau tolong awak. Saya akan submit apa yang tak ada depan saya je. Apa yang saya dapat, saya submit tu. Saya bukan tak mau tolong, kalau saya tolong awak, lagi saya yang akan jawab dengan undang-undang apa. So, memang tak ada buat apa, dia tak ada tolong lah. Memang tak ada counting pun langsung. Nak bincang apa pun tak boleh. Lepas tu keluar daripada bilik tu, aku cakap bini dah, tak apa, ni GN ni akan decline. So, esok tapi balik hospitalian. Di hospitalian, kita minta dia bertukar balik. Sebab husband pakai helmet, dia bawa balik kerja, dia pakai helmet. Semua helmet dia, supervisor pecah ke, keluar ke, tak tahu kan. Supervisor yang tak tahu, masa tu, masa accident tu. Sebab tu dia pecah putra tu. Yang bini dia memang confirm tak pakai helmet. Bila hospital yang tanya, dua-dua tengah sakit, dua-dua tengah pening. Dua-dua yang bini dia tu taklah teruk tapi cemeh dah pernah tepi ni kan. Darah habis. Dia tu bahagian kepala jugalah. Doktor tanya bini dia, pakai helmet tak? Doktor tak pakai helmet. Lepas tu sampai kat bandar, kita tengok kat lelaki dia pun dia tulis tak pakai helmet juga. So, dia balik kat Ian, bagi tahu dia sebenarnya lelaki dia pakai helmet, yang tak pakai helmet tu adalah bini dia. Doktor tanya waktu dia tengah sakit dan dia memang tak waras sendiri lah waktu tu sebab tengah sakit dengan fikir lelaki dia macam tu kan. Pagi esok tu kopi apa tu, setegian, doktor tak mau ubah. Tapi langkah integriti ubah, saya memang tak boleh ubah lah. Kalau tak boleh ubah, boleh tak buat memo. Memo ni bukan doktor yang cakap. Memo ni kata, saya dapat penjelasan daripada Waris. Dia cakap yang tak pakai helmet tu adalah diri dia sendiri. Dia salah faham. Dia ingat dia tanya apa tu lah. Bini dia, so bini dia cakap tak pakai helmet. Tapi lelaki dia tu pakai helmet. Dia jawab untuk diri dia, bukan untuk lelaki dia. Nak suruh buat memo, cakap dengan sign. Sebab dah tak boleh beri balik kan refrigerator tu kan. Tak mau buat kau. Atau ni melanggar undang-undang apa. So kan suruh doktor kau, saya nak doktor tulis, doktor dengar penjelasan daripada dia tu. Dia tak mau buat-buat. Sebab aku tahu lah, doktor fikir ni confirm tak mau buat apa-apa lah. Selagi tak ada bukti, dia buat tak tahu lah kan. Aku dah pening lah. Aku kocok, okay, John kata dia pun tak pernah lagi lalui benda ni. Dia kata, hantar balik buat polis. Buat apa tu, laporan kata sebenarnya lelaki dia pakai helmet. Sebab dah hospital dia tolong. Tapi Chong panahan doktor dia kata, sepatutnya doktor ni dia buat rawatan dia bukan soal siasat. Dia tak payah tulis not wearing helmet apa ni, benda ni akan problem. Dia dapat tu buat rawatan je lah, tak payah tulis macam-macam. Sebab Chong pun bini dia doktor tak. Lepas tu dia
Dengar kan doktor hospital tu kata tak apa dia keluar atau hospital. Dia bawa. Lepas tu buat report. Lepas tu kat balai dia cerita pula. Yang inspektor tu duk fikir nak buat duit buat claim lah. Nak claim insurans motor kata tak, saya bukan nak buat insurans motor ke apa, ini insurans medical. Sebab dia ni bukan langgar kereta ke apa, dia jatuh sendiri. Dan dia jatuh sendiri tu sebab bukan terlanggar ke terbabah apa, sebab dia pingsan tengah bawa motor tu. Boleh claim lah duit tu. Ni yang beli trafik kan. Claim tak betul sendiri je. Tak sipil. Sibir tak betul sendiri boleh kan? Ya. Ya, hari jadi boleh. Okey. Tu biar dia dengan inspektor tu bagi statement. Jenuh juga aku nak explain sampai 3 bos mai. Terus aku nak explain kat dia. Dah bos saya tunggu bos saya. Bos saya bagi bos saya. Ya betul. Betul selamatlah yang number 2 dengan number 3 tu dia macam tak bagi kesamaan. Dia tak boleh ni masalah ni betul pun memang bahaya apa. Memang bos kat penetas tu dia tahu. Oh ni tak ada apa ni laporan am je. Tak ada apa kalau ada amendment apa nanti buat balik je. Tak ada apa ni. Wah besar dia. Betul report tu duk pikat complicated, kita tahu lah sebab apa dia pikat complicated kan. Ni hampir buat report ni. Buat report aku follow dia. Follow SK lah. Aku tu buat report. Lepas tu kat luar tu boleh aku tolong. Lepas tu kat dalam gaul dengan pegawai tu tak tolong lah. Tak tahu dia sembang lama. Lepas tu pergi sebenarnya support. Kita cerita sebenarnya. Lepas tu sebenarnya support pun apa dia okey je. Tak ada masalah apa. Tu pergi hospital. Pergi hospital kita jumpa doktor tu. Tahu doktor ni memang kaya tak mau tolong orang lah. Betul lah. Ya, apa game pernah. Aku tak jumpa Yan, aku dah gaduh dengan dia punya doktor dengan dia punya pakar. Memang dia kata stop sini. Aku dah mau mereka, kita stop ni kami tak boleh tolong lah. Apa-apa kami tak mahu ada urusan lah. Maksudnya Yan. Lepas tu pergi pernah aku tak jumpa doktor tu. Aku tu pergi bahagian GL, okay. Ini adalah membuktikan ada decline disebabkan tak pakai helmet. Yang bahagian lain semua approve. Dia decline sebab tak pakai helmet. Ini bukti yang mengukuhkan sebenarnya dia pakai helmet. Aku salah faham ketika ada hospitalian. So saya dekat Malaysia sendiri cakap hospital tolong apa buat cakap aku salah faham dekat hospitalian dan sebenarnya lagi dia pakai helmet. Aku kata benda tu, lepas tu test lah sekali. Ada print apa borang apa tu laporan polis dengan surat-suratnya semua print apa auto state tu dia submit terus mungkin tak melalui doktor lah. Lepas tu K2.5 aku dia submit K2.5 dia ada approve. Tak ada masalah apa. Lepas tu 245 klien aku minta dah klien sebelum tu 245 doktor ni main ICU dia marah-marah saya. Doktor tu main ICU kan. Pergi dekat patient dia kata, saya dah hampak dah. Tak lepas. Dia decline. Lepas tu apa dia pelik lah. Betul ke? Sebab ni ejen saya bagi tahu dah lepas dah ni. Husband saya pun dapat SMS dia tak lepas dah. Betul yang ni limit berapa ni limit? Dia nak elokkan kan. Limit berapa ni? Lepas tu aku dah bagi tahu lah limit awal ada lagi 171,000. Ni limit dia bagi tahu ada lagi 171,000. Lepas tu dia buka tak puas hati untuk dia belah. Dia pun tak buat rawatan apa langsung. Dia cuma pantau saja. Pantau dan check lah apa masalah dia. Scan apa rawatan pun tak mau sebab dia duduk kecemasan. Lepas tu duduk ICU. Memang kos memang mahal lah. Silap boleh jauh. Tak ada berapa orang mungkin belah dulu lah. Cuma kau partner tak apa kalau decline pun, kalau tak ada apa sangat pun kat KBJ ni kita boleh bayar asuran. Memang kita boleh sembang lah kalau swasta kita nak bayar asuran. Untuk cash lah. Kalau untuk cash lah kita sebab decline mungkin kena transfer ke Bahiyah sebab stage ni pun tak ada apa-apa. Yang ada pakar tu hanya kat Bahiyah tak ada. Tapi kalau pergi Bahiyah memang lagi lama nak buat rawatan tu. Sebab bila doktor tu check dia tu bukan stroke.
Kata dia betul dia condemn lah. Dia pakai benda kerja benda tu condemn lah. Doktor hospital yang hospital tadi semua tak boleh pakai. Semua doktor baru kanyak tak tahu apa. Walaupun dia pakar dia tak tahu apa. Nak yang ni bukan. Macam lah. Oh, dia tak tahu lah. Mungkin dia doktor yang rank, doktor neuro. Tak ramai doktor neuro. Lepas tu dia mungkin top ke. So dia habis dia condemn dia semua. Dia condemn dia semua. Lepas tu lah sebenarnya dia stroke lah. Lepas tu dia marah. Lepas tu dah tunjuk tu dia belahan. Lepas tu klien aku dia kena pergi klinik juga sebab aku nak claim dia punya itu dengan dia punya kecederaan tu kan. Kat klinik tu bahagian KPJ call. KPJ tu tekan tu. Ni macam mana ni? Cik, apa ni tu kat ICU ni? Siapa nak tanggung dia? Kan? Macam mana ni? Siapa nak bayar? Doktor lain pula. Ada ni KPJ. Ni sebelum dulu ya. Dah dulu dah. 2.5 dah dulu dah. Mungkin 4 duk call. Duk tekan-tekan. 2-3 kali duk call. Duk tekan. Apa tu kan. KPJ call siapa? Call isteri tu isteri dia. Call duk tekan. Duduk marah. Apa tu kan. Dia pun apa tu kan. Takut. Tak ada orang bayar ke apa kan. Siapa nak tanggung apa. Tekan lah bini dia. Bini duduk call aku. Aku bengang kan. Dah lah sebelum masalah dengan doktor masalah tak settle lagi aku dah duit bayar start lah. Tak settle lagi. Lepas tu aku call Malaysia lah. Aku tengah betul betul ke AGL yang dia duit dah. Awak KPJ cakap tak boleh. Tak saya check. Wah duit dah. Cuma mereka ada dah request MRI tapi masih dalam proses. Tapi tak nak declare apa pun. Semua duit lah. Lepas tu aku call KPJ. Kau tak angkat. Babi kita KPJ ni. Dari semalam pun kau tak angkat kau. Dia tak tahu lah apa dia tak faham pun. Satu kepala dengan doktor tu, apa tahu tu? Dia culture tu kot, ada satu kepala dengan doktor tu. Dia kan. Lepas tu buka SQ lah. Buka SQ sekali angkat. KPJ punya SQ. Tanya, apa KPJ Penang ni? Dia kau tak pernah angkat ni daripada semalam ni. Dia kau ada masalah apa ni? Baik saya kecemasan. Lepas tu dia kata, selamat cik beritahu saat-saat dia beritahu dia apa. Dia lepas tu 35 minit kau terus dibangkat. Dia punya marah SQ apa pasal. Terus dibangkat sambung apa bahagian GM maki dia. Apa dia duduk tekan-tekan. Apa ni bodoh ke apa. GM dah decline daripada 2.5 dia mungkin 4. Kau lagi klien dia. Lepas tu doktor tu duduk dekan-dekan. Duduk masuk dalam bilik ICU duduk marah dengan klien. Kenapa? Apa masalah apa? Dia tahu dah GM memang dah lepas ada ni. Mungkin bahagian patient tak tahu kot. Doktor pun mungkin tak ada info. Lepas tu tak ada masalah apa. Lepas tu decline. Lepas tu banyak prosedur dia perlu request semua. Duit banyak lah pula masuk notification kat proposal kan. Lepas tu hari ni aku tanya klien tu, macam mana? Okey dah abang, okey apa? Kata aku suruh dia tukar pergi bilik single. Lepas tu rupanya doktor tu problem lagi. Dia pergi cana habis satu floor tu. Dia kata jadi tak helmet tapi buat setup helmet. Dia pergi cana sampai nurse tu buat layan tak layan tu lulus belum okey. Ada cana semua orang apa jadi apa tu macam nak rawat pun macam tak ikhlas lah. Macam tu lah. Lepas tu dia jadi stres lah. Dia klien biasa tu. Dia duduk depan depan kaunter punya bilik. Memang dia dengar lah, dia pun nak cerita apa kan. Lepas tu aku suruh tukar bilik single, orang dah jauh daripada kaunter. Itu lah pengalaman aku lah. Tapi apa yang main point dia sebenarnya kita fight lah. Siapa yang kita rasa itu boleh fight, kita bantu kita punya klien lah. Doktor mau ke? Doktor mau? Doktor Zamzuri. Doktor bakar. Doktor bakar. Kalau kita stop. Bakar otak dulu. Hospital KPJ Padang. So aku abang kat klien tak apa, kita bagi center dulu abang, bagi sihat pun baru nanti kita buat report. Sebab kita ni partnership dengan KPJ. Mana boleh lepas condemn agent, mana dia boleh layan klien macam tu. Appreciate Ya, Mak Zamzuri ya. Mak Zamzuri Ramli. Pasal dia lah. Macam tengok gambar.
ada dia nanti. Kira serius. Memang aku kan apa tu lah report dia. Buat ni. PPG dengan pressure lah. Macam mana? Untuk ni? Apa? Untuk AC? Si buatan. Itu Jackie bawa pentas tu balik. Betul. Tak ada apa-apa. Okey. Cepat ambil gambar. Kena buka beza punya nama kan. Ni. Ambil gambar. Mira. Selfie. Ni dua senti ni. Bila dua senti pasal apa? Kenapa tak ramai? Aku tak tahu buat dia kerek Kau besar ada aku tak tahu. Ya kalau tahu orang yang macam ni tak payah buat kan dia di tempat ni. Dah masalah tu. Duduk lepas tu. Ya, OMF tu kat benda je tau. Kan tidak, kalau hospital, aku dah tanya dah Aurelius, KMC, Pantai, Sunway, Sebagai, semua dah call dah. Bila tak ada OMF tu, apa tu hospital SP tak bagi ambil patient. Tak bagi ambil patient. So yang pilihan adalah KMC Betul. Okey, selain daripada pergi bedah, kalau keluar apa bedah? Keluar bedah bini. Ini tak tahu tapi tu lah. Takut jauh ke klien lah. Bini keluar tu. Mau pulau pasal ada pulau lebih besar. Pulau lebih banyak hospital. Dua tiga. Tu klien yang kira dah settle dah tu. Kalau tengah tunggu nak operation lah, doktor banyak orang doktor main. Kira dia yang nak rawat dia tu bukan satu doktor lah. Doktor dalam belakang, doktor dulu, mungkin doktor OMF. Lepas tu doktor itu Oh, betul orang bini. RM170,000 kena harus tu. Sebab dia renew dia punya domestik plus 10. So kalau tak cukup, apa buat tambah 10 lah. Ambil gambar. Apa? Ambil gambar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada dek. Bila tadi? Bila. Bila kau ni?